Okay, so hari keempat in Gold Coast. Hari last day dah hari ni. Kita akan check out terus daripada apartment ni. Kita tak akan balik dah ke Gold Coast sebab kita akan teruskan perjalanan terus ke Brisbane. So aktiviti pertama kita pagi ni, kita akan drive terus ke Mount Tambourine. Perjalanan dalam sejam setengah macam tu sebab kita nak bagi budak-budaknya main digit excavator dekat situ. Dekat situ dia ada banyak satu tempat yang kita boleh guna real excavator. Macam pengalaman yang agak rare jugalah sebab orang pergi travel nak cuti kan, ni pergi travel nak pergi bekerja pula nak guna excavator. So dekat Mount Tambourine tu juga yang ada gallery walk. Selain pada gallery walk, nanti Haikal dengan Imi akan buat zipline. Vanilla sepatutnya buat tapi malangnya hari ni dia tutup untuk budak bawah 8 tahun. So Vanilla tak boleh buat lah, so aku kena jaga Vanilla, so aku pun tak naik lah zipline tu. Dan dekat situ juga nanti kita akan lunch. Kita akan cari yang vegan option macam yang kita buat kat Jepun punya restoran tu supaya senang kita nak makan kan. Dan lepas kita dah settle semua kat situ, baru kita akan sambung lagi perjalanan ke Brisbane dan check in dekat Avani Residences. Dan sebelah petang pula Kita akan dinner dekat antara dua lah, antara Senduk atau Mamak. jom kita orang explore hari keempat. Dari nature ke city vibes. Jom, let's go! This is the final boarding call for passengers. Satu benda yang aku suka pasal apartment ni, view dia memang sangat menenangkan. Bangun pagi buka tingkap, terus rasa slow dan tenang je. So untuk 7 hari travel ni je barang yang kita bawa. Satu luggage full dengan baju semua dan satu lagi luggage 28 inch ni kita akan simpan luggage 20 inch. Mana tahu kot nanti nak ada barang nak beranak ke kat sini, kita dah ada standby extra luggage untuk guna. So pagi ni kita check out pukul 8 pagi sebab destination kita kali ni agak jauh dari bandar dan kena masuk dalam hutan. Dan lepas check out kejap lagi, kita kena hantar sendiri kunci dekat reception level ground floor. So kita dah nak return dah kita punya kunci kat sini. Dan macam semalam aku cakap, pagi ni kita breakfast makan makanan kita tampau daripada episod lepas dekat Shiraz Restaurant tu. Dan perjalanan nak ke Mount Tambourine kali ni ambil masa hampir sejam dengan jarak perjalanan dalam 54 km. Terus harap dapat tengok wild kangaroo untuk road trip ke Mount Tambourine ni, tapi nampak macam mustahil lah juga sebab view yang kita lalu ni tak sama langsung dengan view masa kita buat road trip dekat Perth dulu. Kita ada lagi 6 kilo sebelum jumpa roundabout untuk belok ke kanan. Total perjalanan ada lagi 13 kilo. Bila masuk kat kawasan nak ke Mount Tambourine ni, jalan kita nampak lebih menarik, lebih macam masuk ke kampung-kampung sikit. Sebenarnya kita drive dekat Gold Coast tu, dia macam motor city tau. Macam tak cukup road trip lah untuk kita orang. Kita suka Australia punya road trip sebab kita boleh tunggu kangaroo tepi jalan, ada pembuala. Sekat ni tak jumpa lagi. Lepas tu kan, bila masuk dekat kawasan yang ke dalam, yang ke panggil apa, pedalaman ni sikit, baru nampak orang kibar bendera Australia. Kita nak cari mana bendera Australia, tak nampak. Bila masuk kat dalam kawasan nak pergi gunung ni baru nampak. Ni setakat dah dapat 2 dah. Okay, so kita baru sampai dekat Digit Excavator Farm. Kita nak guna excavator dulu. Lepas tu baru kita pergi buat zipline. Dia tempat dia dekat-dekat dia. Situ Digit, Treetop Challenge untuk zipline tu kat belah situ. Jom. Slot yang available ada 4 slot. Kalau korang nak datang sini, boleh book slot yang start pukul 8.30 pagi, 10.30 pagi, 12.30 dengan last slot pukul 2.30 petang. So untuk hari yang kita orang sampai ni, ada satu slot je yang available pagi pukul 10.30. Dan untuk join aktiviti ni, umur mesti 4 tahun ke atas. Harga tiket dia $65 dan tak ada charge untuk adult yang nak assist budak lah. Dan setiap session diorang bagi duration 2 jam untuk kita enjoy semua aktiviti yang ada dekat dalam Digit ni. Boleh main puas-puas. Aku rasa memang baloi lah juga. Lepas tu, sebelum session dia start, diorang akan ambil lebih kurang 30 minit untuk explain pasal safety, termasuk do's and don'ts sepanjang buat aktiviti kat sini, supaya semua orang main dengan cara yang lebih selamat sebab dia memang guna excavator yang real.
Digit ni, diorang sediakan 4 zon utama. Pertama, the dig zone. Kita boleh operate excavator seberat 1.7 tan buat kerja dig and scoop sama macam dekat real tapak construction. Lepas tu yang kedua, dia ada demolition zone. Yang ni boleh guna wrecking ball untuk robohkan towers yang dia dah standby dekat situ. Zon ketiga pula, the claw and crock zone. Kita kena stack dan alihkan tayar guna huge claw. Lepas tu kita kena cuba hook floating crock dalam air. Part ni memang menguji skill sikit lah. Macam tu. Dan last sekali, the RC zone. Yang ni guna remote control untuk control true scale version mini excavator dengan bulldozer. Walaupun dia kecil, tapi tetap rasa macam kita operate professional punya. Macam tu. Digit ni dia memang hands-on adventure yang bagi peluang untuk budak-budak take the driver's seat dan operate real life mini excavator. Kawasan ni memang dibuat khas untuk aktiviti ni lah, dan yang paling best, kawasan dia ni surrounded by nature. Interactive playground macam ni memang rare sebab budak-budak boleh dig, boleh scoop macam real construction workers. Dan dekat sini semua orang boleh join sebab no age restriction. Cuma kanak-kanak yang bawah 5 tahun dia boleh join juga, tapi dia akan duduk atas riba parent ataupun guardian dia lah. Tapi memang tak ada charge pun untuk penjaga. Family members yang lain kau nak datang pun memang dia alur-alurkan untuk join setiap session, main sama-sama dan enjoy. Dan kalau ada kids atau family members yang nak datang tengok je, tak nak main, diorang tak charge apa-apa pun. Overall, tempat ni memang fun, family friendly, very rare dan boleh bagi experience yang lain daripada yang lain. Lepas settle digit, kita orang terus ke Treetop Challenge yang terletak dekat dalam Thunderbird Park ni juga. Sebelum start, diorang akan pakaikan full safety gear, ada harness, helmet dengan semua kelengkapan keselamatan lah. Lepas tu, diorang akan double check lagi sekali untuk make sure semua benda tu okey. Lepas tu, baru diorang bagi briefing pasal safety dan cara guna harness system tu. Part ni memang kena faham betul-betul sebab bila safety gear dah attach dengan kabel nanti, memang tak boleh cabut dah. Kena teruskan perjalanan sampai hujung track, baru dikira selesai. Nice. Okay, so selepas mendengar cerita Haikal, Ime tak bercerita sangat. Aku rasa Tak, sekarang ni mula-mula kata zip line je kan. Rupanya ada satu complete course dia tu lebih kurang ada 50 checkpoint. Ada banyak obstacles course yang challenging. Nak rasa macam jatuh pun ada juga. Memang sangat-sangat jauh. Memang sangat-sangat challenging. Kalau contoh daripada pokok ke pokok, okey. Masa starting tu rasa macam nak continue. Lepas tu zip line dia pula jauh gila daripada ujung sana sampai ujung sini. Dia ada offer masa last course tu nak jalan kaki balik ke ataupun zip line. Kita kalau zip line cepat sikit, saya pun ambil zip line. very nice. Memang cepat tapi jauh kan. Mental tak ready lagi lah. Dia rasa obstacle course dia ni susah sikit lah. Dalam kepala zip line je. Sebab zip line lagi senang daripada challenge dia yang lain tu. Nak kena berjalan atas kayu, meniti. Apa, taran singa, taran naga yang lompat atas tu kan. Jalan atas tu pun ada kak. Sebab macam tengah training ninja. Tapi memang menarik lah. Apa nak join benda ni, korang boleh beli je. Tengok je dekat tu, korang purchase je. Tapi tadi kan, dia kata benda ni sangat rare. Kita orang ni macam antara guest yang bertuah juga, boleh tengok koala live. Tadi ada koala. Dia kata sangat jarang koala tu datang dekat, turun sampai sini. Memang sangat mantap, tak abui. Kalau dapat peluang, nak buat lagi sekali. Nasib baik aku tak letak nama aku sekali. Boleh je sebenarnya nak pergi tiga-tiga, tapi mungkin tak ada orang nak jaga benda ni lah. Cuma ralat sikit sebab yang kids punya dia tutup hari ni, dia tak buka. Tahniah kedua-duanya. Aku ingat 15 minit je zipline tu sekali nak dekat 2 jam. Daripada pukul 11 sampai pukul 1 nak dekat 2 jam. Aku beli baby chino dengan hot chocolate tu sampai terkencing nak minum. Sebab tunggu dia orang lama sangat. Sedap. So now dah habis dah semua. Pukul 1 kita nak pergi lunch dekat dalam 2 kilo daripada sini. Jom.
So lepas diorang settle Treetop Challenge tu, kita kena turun balik bukit tu dalam 5 kilo. Dan lepas dah turun bukit 5 kilo, dalam 500 meter ada kedai vegan kat sini. Macam kita kan datang kat sini masa summer kan, panas. Tapi bila masuk dekat bahagian Mount Tamborine ni, suhu dia sangat sejuk. Aku rasa sekarang ni macam 16-18 macam tu. Nyaman lah, nyaman. Rasa sejuk. You like cold, right? No. Last time you said panas. Tak nak panas. Now tak nak cold pula. Tak nak sejuk pula. Macam mana? Panas panas. Panas best. Kalau datang sini, aku rasa memang wajib try dekat Picnic Real Food Cafe ni sebab kedai dia kecil je tapi very cozy. Dia ada 2 section, indoor dengan outdoor. Tapi duduk kat outdoor ni lagi best. Dan sebelah tempat aku duduk dekat outdoor ni, ada dia punya macam garden tau. Dan garden ni adalah tempat yang dia prepare dia punya food, ambil ingredient direct daripada dia punya taman. Harga dia macam tak murah sangat, tak mahal sangat. Paling mahal kita order tadi $28. So kita ambil waffle, kita order gourmet mushroom, vegan chocolate cake, croissant dengan waffle order dia 1, 2 hot chocolate. Haikal order 2 jenis kopi, single origin dengan macchiato. Aku ambil chamomile dengan yang ni ada coconut cold brew. Lepas tu, sebab apa satu lagi kita try kat sini? Sebab dia ada option vegan. Bukan vegetarian tau, vegan. So bila vegan memang kita boleh makan lah sebab dia tak dicampur dengan benda-benda yang kita boleh makan dan tak ada alkohol juga. So now, kita nak begin dan nak makan. Enjoy the food dekat sini. First time makan dah dekat Australia. Pas makan dapat buku. Buku ni tadi dia orang tengah makan. Lepas tu owner dia datang jumpa kita orang borang macam agak lama juga. Sebab dia cakap dia macam terharu sebab kita orang pilih untuk makan kat kedai dia. Lepas tu kedai ni dah buka 4 tahun. Dia memang dah start own a restaurant daripada umur 21. Sekarang umur dia 65. Ni adalah buku ketiga dia. So akulah personally kan, memang makanan kat sini portion dia besar, harga dia affordable, sesuai lah dengan portion dia. Tapi I have to say memang macam mana cakap, makanan vegan dia sangat sedap. Aku tak suka makan waffle, tapi waffle dia sangat crunchy dan portion dia besar. Kita order 2 waffle habis licin, gourmet mushroom pun habis. Kita just tapau croissant dengan cake je, tak sempat makan sebab dia tutup awal. Dia tutup pukul 3. Kita orang sampai sini kan dah pukul 1.30, sampai pukul 2. Lepas tu borak dengan dia lagi, tak sempat nak makan. Dia nak start clean up. Very nice experience datang dekat Mount Tamborine yang walaupun sama tapi sejuk, nyaman, ambience yang menarik. Owner dia, lepas tu dapat buku, aku rasa macam having a good day today. Vanilla fasa later dia museum close. Just leave. Oh, yeah. I'm to leave here. Okay, so dalam 3 km daripada Picnic Real Food tadi, kita akan sampai dekat satu kawasan macam satu komuniti kecil tapi sangat menarik. Sebenarnya masa kita nak masuk ke Picnic tu, kita nak lalui dah kawasan ni. Lepas tu kita macam cantiknya tahun ni macam tahun yang kecil, yang macam tak padat tapi relax. Macam mana cakap, dia macam comel ni, macam ada galeri, ada kedai kat situ. So sepanjang lorong ni rupanya dia panggil tempat ni Gallery Walk. Dan dekat Gallery Walk ni ada 70 buah kedai yang kita boleh masuk. Dia macam souvenirs, ada cafe, ada restoran, ada macam handmade punya craft macam tu yang kita boleh jalan-jalan dan kita explore. Kita kan datang masa sama, lepas tu datang pula tempat macam ni sejuk macam ni kan. Aku rasa tempat ni sangat menarik. Lepas tu setiap rumah tu dia macam very unik tau, kedai-kedai dia. Dia macam kedai yang dibuat pada rumah-rumah. Aku tak tahu nak cakap, macam susah aku nak explain sebab tempat ni macam small town yang terlalu cantik. Setiap kedai tu unik, bentuk dia unik. Ada nampak macam ada bendera Greece, ada studio, lepas tu ada rumah yang macam design macam ni, ada rumah yang design macam tu. Tapi dia sebenarnya bukan rumah, dia galeri. Dia panggil galeri lah, kedai lah maksudnya. Lepas tu bila kita datang dengan family kat sini kan, jalan dia sangat tenang apa semua kan. Lepas tu local community dia kecil. Lepas tu orang dia macam Brenda tadi very friendly. Aku rasa macam boleh rasa community kat sini memang sangat rapat. Dan aku rasa macam untuk small town yang kecil macam ni, dia sangat-sangat rare. Dan aku rasa jarang sangat orang explore tempat yang macam ni. So kalau datang dekat bahagian Gold Coast, instead of focusing dekat city yang macam semalam sebelum ni kita pergi dekat pantai kat tempat tu kan, ambil satu hari untuk datang dekat bahagian Mount Tamborine ni. Dan bukan setakat explore Mount Tamborine je, explore dia punya small town, pekan-pekan kecil dekat sini. Nanti korang boleh rasa macam mana rasa dia punya local vibes dia tu.
So, kita dah habis pusing sepanjang jalan Gallery Walk ni. Sangat menarik, sangat best. Ada banyak souvenirs boleh tengok. Ada kedai aiskrim yang menarik juga tadi. Dan tadi Brenda tu beritahu kita dekat dia punya sini ni, tempat ni Gallery Walk dan community dekat ni lah area Mount Tamburi ni kan. Diorang tak ada sumber air bawah tanah tau. Diorang memang pakai water tank. So maksudnya memang tak ada supply ni. So limited access lah untuk air. So orang yang stay kat sini dia memang kena survive lah dengan limited access yang ada macam tu. So now nak move to the next destination. Aku rasa hari ni hari yang sangat best dekat Mount Tamburi. Kita sampai tadi pukul berapa? Pukul 10 pagi dan sekarang pukul 4 petang. 6 jam kita ni kat sini. Pusing-pusing area ni. So kita nak balik ke Brisbane. Nak pergi check in hotel kat sana pula. Jom. Sebelum pergi makan, kita orang singgah Chemist Warehouse kejap. Dulu kalau kawan aku datang Australia, aku memang selalu pesan dia belikan aku perfume kat sini. So Chemist Warehouse ni dia buka tahun 2000, dah 26 tahun dah. Diorang ada 540 outlet dekat Australia, 16 outlet dekat Ireland and few outlets dekat New Zealand, China dengan UAE. Main product dekat sini perfume dengan supplement lah. Memang murah compared to retail selling price. Cuma bagi aku, option perfume dia sekarang ni dah tak banyak macam dulu. Kita dah habis beli barang dekat Chemist Warehouse. Kita beli 10 perfume yang paling banyak diskaun. Perfume yang harga $114, tinggal $45 je. Ni May punya. Lepas tu kita beli adalah perfume yang 30ml, harga dia $10. Yang tu beli berapa ni? Yang tu beli 7. Lepas tu yang perfume May tu, lepas aku punya 1 dengan vanilla punya yang ni. Comel tengok ni. Comel kan? Ni tak ada perfume tapi sebab comel. Beli sebab comel je. Yang ni $15. Dia ada 5. Ada 5 macam tu. So total kita bayar tadi $159. Now dah habis dah beli. Please dah take. Now kita nak pergi dinner. Oh, sini macam tu ya. So kat kawasan ni macam kawasan rumah-rumah lama tau. Semua tengok tu dia buat pada kayu. Dan rumah kayu dia sangat cantik tengok ni. Tengok ni. Macam ada habis. Besar tau. Macam villa, macam banglo dah. Tapi kayu. Betul-betul dekat center Brisbane. Kita dah habis makan dekat Senduk Garpu. So sampai tadi pun dah pukul 7 kan. Kedai dia tutup pukul 8.30. So tadi kita orang ada Haikal order nasi bebek, Email order nasi ayam bakar, Vanilla mini ayam apa entah tadi. Aku order nasi nila terbang ikan tilapia. Lepas tu kita order terung belado, lepas tu kita order gado-gado, terus alpukat, vanilla ambil jasmine tea, lepas tu kita order sate. Surprisingly, biasa kita makan makanan Indonesia kan portion kecil kan. Tapi yang ni sampai semua portion besar. Sangat besar kecuali macam Haikal punya bebek je lah, dia macam kecil sikit. Dan hampir semua sedap. Setakat ni lah yang kita orang dine in kat kedai kan. Semua tempat yang kita makan, hampir semua tak pernah lagi mengecewakan. Rong tu je tadi dia macam pedas sikit. Bukan tak sedap tapi terlalu pedas. Sambal dia orang kan memang pedas kan. So aku tak boleh habis benda tu. So kita tapak balik. And as usual, cara tapak dia bagi kontainer kat kita. Kita tapak sendiri. Dapatlah 2 bekas kontainer untuk breakfast esok lah. Dia tak ada halal certified. Tapi semua dia punya bahan-bahan mentah dia adalah daripada halal supplier. Sebab Australia kan senang kan nak dapat sos halal macam tu. So boleh cuba datang kat sini. Dari segi harga paling mahal $28. Standard lah macam tempat-tempat lain juga. Satu dish yang $28 dan portion agak besar bagi aku. Okey lah kot. Kalau kat tempat kita macam RM26, RM28. Kat sini $28. So tadi total makan $176 kan untuk semua. So now dah habis makan dah. Kita nak kena pergi check in dekat hotel yang baru. Lepas 3 malam stay dekat Pacific Regency Apartment Gold Coast, untuk 3 malam seterusnya kita akan stay dekat Avani Living Queen's Wharf Residences yang betul-betul terletak dekat center Brisbane. So kita orang ambil suite with 2 bedrooms. Dia bagi apartment dekat level 60 overlooking Brisbane punya skyline. So bilik ni, apartment rumah ni ada 2 bilik, 2 bilik air. Masuk-masuk je terus nampak ruang tamu dan kitchen dekat belah kanan. Apartment ni memang sangat luas, fully furnished, semua benda ada. Dan untuk dining area ada 1 bar counter dekat dapur dan ada 1
lagi meja untuk 4 orang dekat sebelah tingkap yang sangat besar ni. Bilik pula ada 2. Master bedroom dia ada satu katil king, ada walk-in wardrobe, dan hujung bahagian wardrobe tu ada bilik air. Dan bilik satu lagi pula untuk email tidur, ada satu double bed juga. Cuma bilik air dia tak attach dengan bilik tidur, dia dekat depan pintu bilik je. Overall aku rasa arrangement rumah dekat Gold Coast macam lebih menarik. Tapi yang ni pun selesa jugalah rumah dia sebab besar, terlalu besar. Dan rate satu malam dekat sini, starting price dia RM688. Kalau guna promo code aku untuk book hotel dekat Klook, berdapat diskaun RM40 lagi. So yes, nak murah book dekat Klook je sebab option lagi banyak dan boleh guna promo code. So now kita nak unpack barang dulu, nak unpack luggage dan rehat sebab esok kita kena bangun awal untuk another adventure. Kalau hari ni kita masuk hutan, esok kita nak masuk pulau pula. Good night.